Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya seronok lah malam ni. Masya Allah. Sebab malam ni kita adalah malam raya bersama dengan Tazkirah Raya mana? ya di mana? Di House of Kambing Serdang. Ustaz, malam raya masak? Pula malam raya pun masak lah. Malam raya lah orang masak. Kan, esok pagi nak makan apa? Dah, ingat dah siap masak. Oi, dah. Oh, Tadi masak untuk buka puasa. Ni masak untuk raya pula. lain. Jadi Ustaz, sebelum tu saya ucap terima kasih banyak kepada Ustaz. Jawab banyak soalan-soalan saya daripada awal Ramadan. Sama lah. Sampai Kita kongsi. malam raya. Itulah. Malam raya ada soalan lagi ke? Macam biasa. Weh, ada juga. Ada juga Ikut tahu tak dulu saya masak ya. Alah, ya. Dia dah raya, tanya pasal raya pula. Ya. Pasal raya pun keliru juga. Euro. Tu dia. Ada juga. Tak apalah. Kalau macam tu kita mula masak, lepas tu kita sembang pasal raya. Okey, jom Ustaz. Jom. Apa ni tak masak ni? Ni saya nak masak sepanjang program Tazkirah Ramadan ni dan malam ni Tazkirah Raya. Ya. Saya memang akan masak yang saya favourite. Ya. Ni kalau siapa yang kenal daripada kecil, terutama keluarga saya lah. Kuah kacang ni mesti hidangan wajib ayah saya lah. Saya memang favourite kuah kacang. Makan dengan nasi pit. Makan nasi pit. Yang ni je saya makan pun tak apa lah. Itulah. Tak rasa lah. Ni saya punya cara masak lah. Ya. Kuah kacang dan bahan-bahan dia mestilah kacang. Okey. Kacang ni kena goreng dulu ataupun sangai. Lepas tu kita blend. Ni kacang. Yang ni adalah gula merah. Gula merah. Yang ni cabai kering. Cabai kering ni kalau style saya lah. Saya goreng dulu sebab nak bagi dapat warna gelap kan. Goreng dulu, lepas tu blend. Oh, blend. Cabai kering tu. Oh, cara tu. Ni bawang. Bawang. Yalah, bawang merah kita blend juga. Ni asam jawa. Asam jawa. Ni garam lah. Garam. Ini apa dia kat sini ni? Kat sini ni kita ada pertama ni nampak apa ni? Bawang. Ni bawang goreng. Ni lagi kita nak bubur last kali. Bawang goreng. Bawang goreng bagi nampak hitam-hitam macam ni lah. Bukan bawang goreng rangup tu. Yang panjang tu serai lah. Dan yang tu buah kerai. Ini yang ancok punya. Buah kerai. Yang ni cube ikan bilik. Ni saja bahan-bahan. Ini saja. Okey. Bolehlah kita panaskan periuk. Periuk. Okey. Tu dia. Ambil tadi apa dia ni? Raya apa tu? Keliru lagi ni. Oh, itulah. Bila ada keliru ada saya. Ustaz, bila ada malam raya ni, Ya. masjid-masjid ni bertakbir. Jadi, bila sebenarnya takbir ni pula? Malam raya ke esok pagi? Ya, bagus soalan ni. Kalau kita tengok seperti mana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya takbir raya ni, raya haji tu lagi panjang waktu takbir dah. Betul. Hari kan? Nabi mula takbir raya pada subuh hari Arafah sampailah sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah tu. Jadi berapa lama? 5 hari. 5 hari. Takbir raya. Dan takbir raya haji ni, sahabat bukan takbir hanya lepas solat. Itu dia panggil takbir muqayyad. Takbir setiap kali lepas solat. Ya. Tapi sahabat-sahabat juga takbir, dia pergi ke pasar dia takbir, dia duduk kat jalan dia takbir. Bukan dalam masjid ni. Bukan dalam masjid lah. Sahabat ni dia secara bersendirian dia pergi takbir membesarkan Allah pada hari-hari raya, hari Arafah, hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik. Tu hari raya haji. Okey. Kalau raya puasa ni pula, Nabi mula takbir raya daripada rumah dia nak berjalan pi tempat sembahyang raya. Tu pagi tu. Lepas sembahyang raya dah Nabi dah tak takbir dah. Jadi hari raya puasa ni dia takbir pada pagi hari raya. Kalau kita di Malaysia ni takbir pada malam raya, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kan? Takbir membesarkan Allah kan pada hari raya. Cuma saya cerita bila dah tanya. Ya. Bila Nabi takbir raya. Kalau yang Nabi takbir pagi raya.
Tapi kalau nak buat malam pun tak ada masalah. Ya. Betul. Minyak dah panas dah. Dah panas. Apa yang kita boleh buat? Kita masukkan Siap, bawang. bawang. Oi. Kita letak serai. Okay, Ustaz, sambil menumis ni, sambung. Kalaulah tak takbir, lepas tu pagi tu kalut kan, masak lah apa-apa, dah habis orang sembahyang raya. Berdosa tak Ustaz? Tak berdosa. Takbir ni sunat. Digalakkan untuk kita membesarkan Allah SWT. Takbir ni kan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Lepas tu pula mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Dan juga memuji Allah. Walillahil hamd. Kan? Itulah maksud takbir raya. Tapi sebenarnya kalut tak kalut pun time duduk masak pagi tu ke boleh takbir lah. Takbir lah. Takbir ni bukan nak kena duduk atas tikar sejadah ke. Baru kalau takbir. Takbir je lah. Takbir je lah. Lepas apa tadi saya kata, Nabi sambil duduk berjalan nak pergi tu, dia bertakbir. Ya. Sepanjang perjalanan daripada rumah nak pergi tempat solat raya. Betul juga, saya duduk bayang tadi kena duduk tikar sembahyang. Duduk rawai. Ya, boleh takbir. Boleh takbir. Jadi janganlah sampai tak takbir kerana kalut dia buat benda lain. Tapi kalau tak takbir pun tak ada lah berdosa. Sebab dia sunat. Yes. Raya lah kita nak takbir raya tu pun kan. Ya. Jadi kalau kalut-kalut pun takbir je. Sikit lagi Ustaz. Okey. Rasanya dah boleh kita nampak garing dah kan bawang tu. Bila dah garing, kita boleh masukkan cili kering yang dah digoreng. yang dah digoreng Dan di blender. Ya. Okey. Bila sebut pasal takbir tadi, dia takbir ni kena boleh buat seorang ke dia mesti ramai-ramai? Takbir ni seorang pun boleh kan. Kalau macam contoh dia duduk seorang-seorang kat rumah, takkan dia nak kena diam je kan. Betul. Dia kena takbir dah juga. Bahkan itulah yang lagi dituntut sebab dia lebih, orang panggil apa, dia ada syahdu dia tu kan. Dan membesarkan Allah pada hari raya ni kan. Kau dah singgah on the way balik kampung, takbir je seorang-seorang. Takbir. Jangan risau. Okey. Okey Abid. Ya Ustaz. Bila dah apa ni cili kering yang kita masuk tadi tu pun dah nampak garing. Yep. Kita bolehlah pula masukkan kacang. Kacang ni pun kita dah goreng dah tadi. Masuk kacang. Masuk. Dia jadi pekat. Ni memang kita kena tambah ayam. Ya. Kacau dulu. Kacau dulu. Okey Ustaz. Sambil nak tunggu kuah ni jadi, satu lagi boleh? Boleh. Ha. Betul ke satu lagi? Tak. Kalau dapat ilham ni saya tanya lagi. Datang. Tanya lagi Ustaz. Okey. Ni Ustaz. Bila sebut malam raya macam malam ni, adakah amalan khusus yang kita boleh buat selain daripada bertakbir? Terbaik soalan ni. Tak ada lah. Mana-mana riwayat menunjukkan ada amalan khusus, amalan tertentu yang perlu dikhususkan. Amalan tu pada malam raya tak ada. Malam raya ni buatlah amal ibadat apa pun. Jadi dia tak ada lah kena special, kena berzikir tertentu ke, baca Quran surah tertentu ke, solat tertentu ke kan. Tak ada. Walaupun di sana ada menunjukkan katanya siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya sekian-sekian, tidaklah sabit daripada Nabi SAW. Jadi buatlah amal ibadat, amal ibadat, amal soleh. Macam contoh kan, kadang orang tanya apa kita ni duk habis masa dekat dapur kan. Kalau saya punya pandangan, ni pandangan saya kan, bagi ibu-ibu, bapa-bapa yang mana yang sibuk memasak juadah di pagi raya, di malam raya ni kan, kata baik duduk buat ibadat daripada duduk masak. Bagi saya, hari raya ni hari yang dituntut untuk kita bergembira, makan dan minum.
Oh, spesifik tu. Apatah lagi bila sanak saudara, anak menantu cucu balik kan, contoh. Kan? Memang jadi perbuatan kita masak dengan niat esok nak berjamu orang makan, yang orang makan tu pula adalah saudara mara mungkin kan. Kaum kerabat, jiran-jiran. Betul. Kan? Yang mungkin lama dah tak mai rumah kita. Jadi kita masak tu nak jamu dengan niat nak jamu tetamu, meraihkan tetamu, menggembirakan orang pada hari raya, itu adalah ibadat. Apa saja yang boleh menimbulkan kegembiraan pada hari raya adalah suatu yang dituntut, sebab raya memang Allah suruh berseronok. Berseronok hari raya tu bukan kerana kita nak seronok, kerana Allah yang suruh kita seronok. Itu maksud raya. Okey. Jadi kalau kita kalut-kalut masak ke, bokeh raya ke, jangan risau. Jangan risau. Itu pun ibadah. Okey. Saya nak masukkan ni. Gula. Gula merah. Kok tak panas ni? Tak bubuk. Buah keras ni. Tuang macam tu je. Buah keras ni tujuan dia nak bagi lemak pekat lah. Masukkan ni cube ikan bilis. Dia. Lemak ada, masin, pedas, masam, semua dah. Semua dah. Komplit. Okey Ustaz. Bila cakap tadi pasal sembahyang raya katalah PP. Tapi sebab nak cepat ni, saya tak niat khutbah. Habis-habis main saya terus balik. Jadi macam ni. Solat raya ni bila waktu dah? Dia bermula daripada waktu duha tu, kan? Sehinggalah sebelum zuhur. Jadi panjang waktu solat raya ni. Jadi kalaulah saya nak nasihatkanlah masjid-masjid, janganlah terlalu awal sangat buat sembahyang raya ni. Pukul 8. Kita waktu duha, tambah kalau subuh 6.20 contohnya. Terbit matahari pun dekat-dekat 7.30. Kira waktu duha tu terus start dah. Solat maghrib. Waktu duha tu terus dah nak solat raya. Saya jangan nak kalut pergi mana. Sebab antara perkara sunat yang kita buat pada hari raya adalah makan terlebih dahulu sebelum pergi solat. Makan dulu. Macam Nabi SAW, dia makan kurma dulu. Yang tu lah ada pada zaman Nabi kan. Dia tak ada lah rendang apa kan. Jadi kenapa dia makan dulu? Sebagai tanda hari ni raya dah. Hari kita tak payah puasa. Dia makan dulu. Jadi kalau dah makan dulu, tak jadilah isu tadi apa? Kalut apa ni? Mayang tadi pun tak khusyuk kan? Teringat. Khutbah pula lama. Khutbah pula. Nak teringat khutbah kan? Tu lah. Tapi bagi saya, kalaulah siapa yang tak dengar khutbah, semayang dia sah. Sebab semayang raya tu sendiri sunat. Dengar khutbah tu pun sunat. Tapi dia tak sempurna lah. Kan? Kenalah dengar khutbah. Macam tu. Jelas ke? Jelas. Jadi insya-Allah sama-sama kita sarapan dulu sikit. Supaya kita pun tak kalut nak balik. Ya, betul. Lagi apa khutbah tau? Dengar khutbah. Betul Ustaz. Ya Ustaz. Katalah pagi ni sebab nak makan segala kuih raya. Dia pandai dendam sebulan. Semua. Ada ayam masak merah. Rendang kuah kacang semua. Makan. Habis tu jalan pelan-pelan sampai orang dah habis sembahyang raya. Yang masjid yang kalut tadi tu lah. Dia jumpa kalut. Jadi macam ni, alamak. Bolehkah saya sembahyang balik tu sembahyang kat rumah ataupun dah tak boleh buat? Terbaik. Soalan ni. Naknya sembahyang raya ni boleh buat seorang-seorang pun boleh. Kan? Macam kaum ibu kan. Dah tak sempat kot nak pergi masjid ke apa kan. Boleh tak dia sembahyang di rumah? Boleh. Tapi itulah saya kata, apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itulah yang terbaik. Nabi pada hari raya, dua-dua hari raya, Nabi suruh semua orang keluar. Wanitanya, anak-anak, keluarga, semua orang keluar, mai berkumpul. Raya. Kan? Hari yang nak berkumpul. Jadi kita bagi galakkan semua orang kumpul. Jangan kalut sangat nak pergi angkat takbir, nak raya apa semua kan. Kan? Jadi pada hari raya tu semua orang mai lah berkumpul. Walaupun pada zaman Nabi, walaupun wanita yang haid
Atau wanita yang uzur yang tak boleh solat juga turut datang. Memeriahkan. Memeriahkan, kumpul boleh dengar khutbah. Tu. Jadi itu apa yang ditunjukkan oleh Nabi lah. Tapi katalah yang berlaku tadi ni apa, mungkin dia tak sempat nak pergi kan, duk kalut masak apa kan, ibu kan, isteri-isteri di rumah ni Ataupun balik kampung jam. Sampai dah habis. tu dia kan, dia jam daripada semalam. Jam. Wah kan, Macam ni. pagi raya baru sampai. Tengok dah habis. Dah habis, tak ada lah sembahyang raya, baju raya pun tak ada pakai. Boleh tak sembahyang raya di rumah? Boleh. Boleh. Masa PKP pakai khutbah masih pegang macam-macam. Awak tak boleh pula. Memang boleh lah sembahyang raya di rumah. Lupa pula pernah duduk dalam PKP kan. Lupa. Makan semut banyak. Sudah. Okey, last kali Abid kita boleh borak bawang ni. Bahaya ni, bahaya. Dia. Kacang. Masuk bawang goreng. Boleh. Ni kasiang ni. Boleh siap dah lah. Sampai dia pecah minyak tu. Ya. Macam ni tau. Sini. Bahaya. Ustaz, Ya. boleh lah. Nak tanya apa tu? Ni betul-betul live kan ni? Okey. InsyaAllah. Hmm. Ni mungkin ni lah kita duk nampak kan. Dah Ramadan penuh masjid. Lepas tu bila sembahyang raya penuh. Sembahyang raya lagi penuh. Penuh sampai keluar. Lepas tu sembahyang fardu dah tak ada orang. Tu dia. Itu biasa berlaku setiap tahun kan? Setiap tahun. Dia apa dengan Ustaz? Itulah seolah-olah ada orang kata sembahyang ni macam setahun 2 kali lah. Tu. Raya puasa dengan raya haji. Dia bab sembahyang dekat masjid ni kan, dia adalah satu tuntutan dalam Islam. Tuntutan yang dituntut lah. Perbahasan panjang lah ulama' bahas kan. Tapi tak ada ulama' yang memang menafikan bahawa dia sangat-sangat dituntut. Bahkan ada yang kata wajib pun. Tapi kita di Malaysia ni, mazhab Syafi'i taklah kata sampai wajib. Maksudnya kalau kita tak sembahyang kat masjid kita berdosa kan. Tapi bagi saya, kita jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Saya nampak masyarakat kita di Malaysia ni masyarakat yang suka kepada agama, suka Islam, sayang kepada Islam. Sayang. Jangan kita bersangka buruk lah. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu? Makna kata, kalaulah 2 hari raya ni, mereka boleh main ramai penuh masjid. Maknanya orang-orang kita ni masih ada iman lah dalam diri tu. Cuba bayang, kalau 2 hari raya pun dia tak kisah pun. Dia lena situ lah kan. Pagi raya orang pergi sembahyang raya ke, orang pakai baju raya ke. Duk bergaduh juga. Dia duk bergulung dalam, duk bergulung dalam selimut. Tu dia. Tu lagi teruk lah. Kita tak maulah macam tu. Jadi sebab tu, kesempatan ramai orang mai sembahyang raya ni, khutbah tu mau power lah sikit. Sebab itulah hari yang orang berkumpul ramai-ramai. Tentulah nak bagi peringatan ke kan, yang power sikit ke, yang menusuk kalbu ke, terutama kepada yang memang jemaah tahun 2 kali ni. Tapi kalau boring, aku memang sampai bila-bila setahun 2 kali lah. Kan? Tu ada bagi awal. Itulah kan. Jadi pasal hak yang tahun 2 kali tu kan. Jadi kita doakan lah. Kita doakan mudah-mudahan masyarakat kita kan lebih menerima kebaikan ni, nak beramal soleh, nak beramal ibadat kan. Sebab kita ni kan, kita kalau boleh nak ramai orang masuk syurga. InsyaAllah. Kita tak mau kira mereka ni semua neraka. Tak boleh. Nabi itu beza Nabi dengan kita lah mungkin kan. Nabi ni kalau boleh nak ajak seramai mungkin masuk syurga. InsyaAllah. Kita ni pula macam seronok pula orang pakai masuk neraka kan. Hak ni neraka, hak ni sesat, hak ni tak guna kan. Tak boleh. Belah nasihat saya malam-malam raya ni. Okey, baik. InsyaAllah. Jom, asal dah kita punya ni sama dengan saya habis jawab ni. Buat kacang. Dah siap ni? Dah siap dah.
Okey Ustaz. Ya, kita boleh cedok dah. Tu dia. Kena kan. Tupat ni Ustaz. Oi. Memang malam ni juga kena rasa. Tak boleh tunggu esok ni. Boleh tunggu esok. Ini macam tak boleh tunggu. Alhamdulillah. Habis. Ya Ustaz. Selesai dah kita masak. Wadah terakhir kita. Iaitu kuah kacang. kuah kacang. Makan dengan nasi impit. Betul. Kuah kacang ni juga boleh dipadankan dengan kalau orang buat apa? Kuah lodeh apa lodeh apa kan. Ya, Ustaz. Jom lah, tak sabar dah. Jom. Jom. Jom habis bawa. Jom. Salam Aidil Fitri. Maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Ustaz. Kita dah sampai ke episod terakhir kan, dan kita dah dengar tadi kupasan isu takbir, solat raya. Ini pesanan akhir Ustaz buat saya dan para penonton. Pesanan akhir saya buat Habib dan para penonton, raya adalah hari kita bergembira. Sebab Nabi SAW sebut, dan lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ini dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia berhari raya, dan kegembiraan kedua apabila dia bertemu dengan Tuhannya. InsyaAllah. Mudah-mudahan program kita ni memberi manfaat kepada para penonton, dan sekurang-kurangnya bolehlah sedikit menjawab beberapa kekeliruan ataupun salah faham, ataupun memperingatkan balik benda-benda yang kita dah terlupa berkaitan dengan Ramadan dan juga raya, insya-Allah. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam siri Tazkirah akan datang, insya-Allah. Itulah, saya pun dah tak sabar ni nak makan ni semua ni. Dah pesanan kepada penonton. Ya. Jangan lupa kalau belum cuba House of Kambing, datang di Serdang ataupun di Bangi, insya-Allah. Selepas raya. Selepas raya ni. Okey Ustaz, apa lagi? Jom. Kami tim Tazkirah Ramadan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf lahir dan batin.